Yang mana datang jarang-jarang tu terkejut lah tengok kan. Kalau yang selalu datang tu dia tak terkejut lah kan. Saya Haji Kamal bin Syahid selaku pengurusi Madrasah Cara Perdana. Visi kita sebagai pengurusan Madrasah Cara Perdana ni, kita sentiasa peka untuk menceriakan madrasah. Kejap. Dapatkan custom mihrab dengan 3-in-1. Tekan link di bio, okey? Bye! Perdana ni. Jadi salah satunya kita nak buat mihrab lah. Kita naik taraf tandas. Lebihnya kita buat untuk hiasan dalaman pula lah. Mana kita nak buat mihrab supaya memberi keceriaan dan keselesaan kepada pengunjung-pengunjung untuk mengimarahkan madrasah. Ini surau nama dia sebab kita panggil madrasah sebab ada sekolah. Sekolah, mana madrasah tu mana sekolah lah kan. Alhamdulillah tarawih penuh. Yang mana datang jarang-jarang tu terkejut lah tengok kan. Kalau yang selalu datang tu dia tak terkejut lah kan. Saya serahkan pada AJK pembangunan kita untuk cari beberapa orang. Ada juga 1-2 company lain yang tu mungkin dari segi material dia kita tak berapa kenalah. Jadi bila bertemu dengan 3-in-1 ni, nampak material dia agak baiklah kan. Jadi mana ada jaminan yang panjang. Jadi kita pun setuju untuk melantik 3-in-1 sebagai yang akan mengendalikan. Design tu kami pun tak ada idea sangat nak buat design. Jadi kita serahkan pada company-company yang kita lantik untuk buat design dan tunjuk pada kami. Bagilah apa yang kita nak kan, apa yang kita nak tu. Tapi kita tak boleh bayangkan lah macam mana dia orang nak buat kan. Tapi cuma kita nakkan macam ada 5 bentuk lah. Mana 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang tengah tu special sikit lah cakap kan. Itulah mana kita minta benda macam tu je kan. Yang lain tu dia yang design lah kan. Bila dia buat design tu kita pun bincang dengan AJK semua. Okey, mana semua pun cuma sekadar nak tambah sikit-sikit je lah kan. Itu je. Daripada 5 dia bagi 4,5 lah. Kalau nak bagi 5 tu perfect sangat. Harmoni dekorasi, harmoni ibadah, itulah 3-in-1.